Pelopor aplikasi dagang Mova Digital Technologies yang berhad atau Mova melebarkan sayapnya dengan menjalinkan kerjasama strategik dengan platform e-dagang terkemuka Lazada. Ketua Pegawai Operasi Mova Asia Tenggara, Firman Chen berkata kerjasama itu bakal menyaksikan dua peneraju industri itu berganding bahu dalam mengintegrasikan sistem berkenaan bagi mendapatkan pulangan tunai eksklusif. Untuk Mova, katanya, langkah itu mengukuhkan ekosistem digital untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Sementara bagi Lazada pula, ia membantu menarik pengguna baharu melalui pendekatan pulangan tunai dan pelibatan komuniti, di mana kedua-duanya mempunyai misi sama untuk memudahkan pengguna berbelanja secara pintar. Mengulas lanjut, Firman menambah, Mova kini mempunyai lebih 80,000 ahli aktif di Malaysia dan pihaknya menyasarkan untuk mencapai 200,000 ahli menjelang akhir tahun. Menurut beliau, Mova percaya sasaran itu realistik kerana trend pengguna yang kini semakin bijak memilih platform yang memberi nilai tambah kepada mereka. Katanya purata transaksi harian mereka ketika ini adalah antara 50,000 dan 80,000 sehari dan angka itu terus meningkat seiring dengan pertambahan ahli dan kerjasama strategik seperti ini.